ilhaq haj. Ah, dia ada hamzah wasal sebelahnya lam. Ha, Kalau il hamzah wasal, sebelahnya huruf lam, dia tak bunyi il. al Dia macam kita baca surah Al-Fatihah. Alham. Jadi alham letak baris atas. alhaj. Al-Hajj. Ini kubur ini lah kalau Ini kalau berhenti baru qal-qalah. Tapi kalau Cik Ramli sambung, dia tak melantun pun, dia tahan. alhaj Al-Hajju ashhurun hurun ashhurun. Okay, jom kita mula tarik nafas. Al-Hajju الحج الحج أشهر معلومات معلومات Boleh berhenti terus معلومات ya. Maklumat. الحج أشهر معلومات. Okay, sikit lagi kemaskan huruf shin tu bagi ada keluar angin menyembur. Al-Hajju Ada. الحج أشهر معلومات Cantik. فمن فرض Dengung tu dah gigit bibir. Famau. فمن در فمن فرض فيه ya Betul. Lepas dekat fi. Cantik. فرض فيه Ah, ah. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. Tulis Okey. Tak cukup nafas kita berhenti fusuk. Boleh? busuk ya. Okay, kalau nak berhenti kat sini ada huruf qalqalah, off. Qalqalah apa ni? Ni ni dia jelas je lah ni. Apa ni yang jenis? Qalqalah kecil ke besar ke paling besar? Dia kecil ni. Dia kecil. Tapi dia berhenti. Yalah dia kecil tu. Dia kecil berhenti. Ah, okay. Kalau kecil dia kena ada tanda sukun. Yang ni tak ada. Dia maksudnya bukan asal bertanda sukun. Ya. Kalau dia bukan asal bertanda sukun, yang ni qalqalah besar. Sebab dia Oh, berhenti. Ah. Jadi kalau kecil tu, Cik Ramli terus nampak tanda sukun. sukun Ah. mendatang ketika berhenti di ujung. Betul. Itu qalqalah besar. Kubra di ujung. Sukun mendatang. Dia mati sebab berhenti. Kata ke Okay. kubur masyadah, musyadah, Okay. musyadah. Kalau kubra musyaddadah, itu bersabdu. Musyaddadah kalau berhenti. Lala jumpa terus. Fil hajj kat sini. Ini hajat Ini kubra musyaddadah. Ataupun akbar. Benda yang sama benda Kubra sama. musyaddadah dengan akbar tu benda yang sama. Nama je lain. Okay. Kok, kok, Jadi kuat. hajat, hajat, Wala fusuq. hajat, Kalau hajj pula kena tahan dulu baru lantun. Fil hajj. hajat. Okay. Kita ulang balik ke atas. Cik Ramli kemaskan parking tadi. Faman farada fi. Huruf ra kena jaga. Faman farada fihi hinnal hajj. Ya. Betul. Boleh berhenti cantik. Lagi cantik berhenti kat situ lah. Terjaga sikit nafas. Boleh. Okey. Lebih cantik kan. Kita punya nafas cantik. Ya, okay. Sambung. Fala. فلا رفس سلا فسوق ya. Okey, yang ni kita jaga sikit. Rafatha. Ra tebal. Fa nipis. Sa jelirkan lidah. فلا Fala. رفس ولا Yang tu ra. Tebal lagi. Ra. فسوق Rafatha. فلا رفس ولا فسوق Hampir cantik sikit lagi. Ra. Ra. ولا رفس ولا فسوق Cantik. Itu baru betul punya ra. Teruskan. Wala. ولا Kita masukkan. Jida. ولا جدال في الهاج Tahan dulu baru lantun. Wala ولا jidala fil جدال hajj. في الهاج Itu panjang tu. Pendekkan lagi. Ya. Fil hajj. ولا جدال في الهاد. Okey, kita tengok ha. Ha tu ada tanda panjang ke atau pendek sahaja? Pendek. Pendek je. Okey, jadi ejaan dia akan terus ha mati pada J tu ataupun huruf jim tu Haj. lah. Haj. Jadi Fil terus haj. ha. Tahan dulu.
Lepas tu baru lantun. Fil hajj. ولا جدال في الهج. Hajj. هج. Dia kena tahan. Okey, boleh teruskan. Wama. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. Ya, jelaskan lagi pada mim. Ya. Lam. يعلمه Allah. الله. Yang tu. اوكي. Boleh. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. Boleh? Cantik. Teruskan. وتزودوا. Okey, jangan zu lagi. Zai baris atas bunyi za. Wa tazau. Tahan. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Oh, tapi tu tinggal pula sabdu dekat ta. Masuk juga. Khairazati taqwa. خير الزاد التقوى. Lalu lagi taqwa. تقوى. Cantik. Qaf bertanda sukun. Asal dia sukun Ya, asli. ya. Qalqalah apa ni? Kalau besar. Besar. Lalu. Lalu. Ya, jadi dia kecil Ya. Lalu dia seolah-olah bunyi berbaris atas. Taqwa. 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 Macam tu. Boleh sambung? Wattaquni ya. Jangan ta. Ta ni peja. Wattaqu. Wattaquni ya ulil albab. Okey, bagus ada lantunan tapi kemaskan. Baca panjang ke pendek tu? Mana? Panjang 2 harakat. Panjang 2 harakat. Kenapa panjang 2 harakat? Ada apa? Dia ada mati. Dia ada sukun kan mati Dia ada, dia. dia ada tanda waw yang mati. Oh, yang bulat yang mati tu. Waw bulat. Tanda bulat ni tanda apa ni sebenarnya? Lupa. Dah lupa pula Dia jarang-jarang ada kan. Kejap saya Jangan nak lupa. bezakan kejap. Dekat atas tadi yang saya highlight warna hijau. Cik Ramli boleh nampak bunyi. Adu ni dekat alif. Okay. Adu tu panjang ke tak? Adu tu 2 harakat juga ni. 2 harakat. Okay, kalau yang bawah? Panjang ke Di pendek? bawah uli. Sekali lah bunyi. Okay. Satu lagi kita tengok tanda. Ulil. Yang dekat du tadi dia ada tanda bulat dekat atas alif. Betul? Ya. Ni Alif dekat tu nak baca ke tak? Alif tu berfungsi tak? tak ada. Dia Dia tak bunyi bukan? Okay, kalau yang dekat bawah tu tanda dia sama, cuma dia duduk dekat atas waw pula. Wow. Ni bunyi wow tu bunyi. Okay, kita tengok kejap Dekat bunyi du atas tadi, watazawwadu. Cik Ramli bunyi du je kan? Alif ni kalau dia hilang pun dia tak mengganggu bunyi, betul tak? Tak mengganggu. Tak mengganggu bunyi. Okay. Jadi sama juga. Ini sama juga bunyi. Ya, jadi sebenarnya dia kena abaikan sahaja. Abaikan. Seolah-olah tak ada. Jadi kena pendek. Ya ulil albab. Okay, jadi saya tuliskan fungsi Ulil Tanda pintu. bulat macam tu, maksud dia huruf tidak berfungsi. Huruf tidak berfungsi. Dia ada pada penulisan, tidak ada pada bacaan. Huruf dia tak berfungsi. Jadi yang ni Cik Ramli laju je. Ya ulil terus pada sukun. Wattaquni ya ulil albab. Baru cantik. Okay.